Kalau kebahagiaan boleh dicipta, kenapa ramai yang masih rasa kosong? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Hari ini, kebahagiaan boleh direka. Dengan pil, dengan algoritma sosial media, dengan konten yang buat kau rasa seronok, kita boleh senyum bila nak, tenang bila perlu, lupa sekejap apa yang sakit atau masalah. Secara teknikal, ia berfungsi. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Tapi peliknya, bila kesan tu hilang, yang tinggal bukan sedih, kosong. Seolah-olah kebahagiaan itu datang tanpa makna. Mungkin masalahnya bukan kebahagiaan yang direka, tapi hakikat bahawa kebahagiaan sebenar selalu datang bersama sakit, usaha dan kehilangan. Bila semua rasa boleh dipilih, kita tak tahu lagi mana yang benar, mana yang sekadar reaksi kimia. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!